Nak tahu kenapa ada orang dalam 10 tahun jadi kaya dan sihat, tapi ada orang makin susah? Jawapannya cuma satu. Kesan compound. Apa itu kesan compound? Keputusan kecil dan konsisten dengan masa panjang akan hasil perubahan besar. Itu kesan compound. Contoh, kisah 3 kawan A, B, C. CA jalan ekstra 1000 langkah setiap hari. Baca 10 minit buku. Makan kurang kalori. CB tak buat apa-apa. CC makin banyak junk food. Netflix sampai lewat malam setiap hari. 10 tahun kemudian, boleh imagine beza hidup mereka 1000% different. Kenapa susah nak kekal habit baik? Sebab langkah kecil rasa tak penting. Result lambat nampak. Dan godaan lain yang bagi kepuasan segera banyak. Solution? Cari why dalam hati. Sebab you benar-benar nak berubah. Cara nak buang habit buruk. Tuliskan habit yang rosakkan target you dekat kertas. Cari trigger point. Tukar environment. Replace dengan habit baik. Cara bina habit baik. Buat persediaan untuk berjaya. Fokus pada apa yang you dah ada. Cerita kat orang lain pasal goal you. Cari partner untuk saling ingatkan. Celebrate setiap kemenangan kecil. Momentum ibarat snowball. Mula-mula susah, tapi bila dah rolling, makin besar, makin laju. Kesan compound ni fair untuk semua orang. Beza dia, you nak pilih buat keputusan kecil yang betul atau terus tangguh.